Tiga masalah utama di dalam fake leather. Tiga bahan utama, namanya ialah talit, satu, nombor dua ialah formaldehyde, nombor tiga ialah lead. Lead boleh menyebabkan neurotoxic, boleh menyebabkan nerve kita, saraf-saraf kita akan terganggu atau lama sangat kalau kita terdedah akan jadi rosak. Nombor dua, kalau banyak dalam tu ada formaldehyde, kata you berair ataupun you dah dapat macam ada sinus, hidung dah beringus dan sebagainya. Dan ada lagi satu yang saya kata tadi namanya talates kan. Talates ni dia nak bagi benda yang berplastik dalam material tu lembut dan fleksibel, boleh dibuat nampak macam kain. Talit semua ni dia boleh merosakkan kita punya endocrine, hormon-hormon kita ni, boleh menyebabkan kena kanser nanti. So apa nak buat? Yang sebenarnya ialah kita kena basuh dulu dan jemur kat panas, kalau boleh sekali dua dululah sebelum kita pakai.